Musim-musim panas macam ni, tiba-tiba aku dapat fans. So jom kita test buka dia. Fan ni memang tengah viral gila guys. So jom kita tengok apa ada dekat bahagian dalam. Okey, korang boleh tengok dekat sini dia ada bagi satu kabel type C. Kemudian dia ada bagi tali layak ni guys. Dan jom kita tengok dia punya fans. Uish, besar juga guys. Aku ingatkan kecil je fans ni. Dan dalam dia pun ada user manual. Macam biasalah, wajib adalah user manual guys. Wow guys, fans ni rupanya dia ada 3 mode. So korang boleh tengok dekat bahagian sini. Dia ada 1, 2, 3. Dan 3 ni kuat gila babe. Tak sangka dengan dia punya kecil ni memang kuat gila. Dan dekat bawah dia ada charging port type C Dan bukan tu je, dia ada penyepit dekat sini. So aku rasa penyepit ni kalau kita nak pakai dekat baju macam ni, boleh lah kan. Oh, dekat sini dia boleh keluarkan ni dan kita boleh letak dia macam ni. Uish, memang nice So kalau aku duduk dekat sini dan kita buka yang ni, tengok. Uish, memang sejuk. Seriously memang sejuk. Okay, so jom kita try pasang tali. Okay, dah siap pasang dah pun tali dia. Korang tengok, menarik juga Dan jom kita cuba pakai. Wah, nice Dan kita on. Weh, serius sejuk tengkuk babe. Kan, selalu kalau tempat panas kan, tengkuk kita ni berpeluh kan. Weh, memang nice Ini cantik dengan muka dan tengkuk. Aku rasa benda ni korang patut bawa kalau korang nak pergi ke event-event yang panas macam kat 5 Langkawi sekarang ni. So guys, apa tunggu lagi? Check out dekat bag kuning di bawah.